Sebab tu panggil tambah kepek. Saya buat. Hari ni saya duduk di Pantai Pacekek deh. Di Tok Bali deh. Di Pasir Putih lah Pacekek deh. Hari ni kita boleh tengok siap deh. Musim ikan tambah kepek orang panggil deh. Musim dia. Kalau siap boleh tengok ni. Tengok duk buat ikan tu. Tengok duk buat ikan tu. Sama juga tu. Dengar tu. Di sebelah sana ni. Tengok duk buat ikan tu. Semua baru naik. Dia baru turun pagi tadi. Tengok naik, tengok duk buat ikan ni. Semua penuh-penuh. Kalau saya awak boleh tengok ni. Memang penuh-penuh lah. Jom kita tengok deh. Ikan tambah kepek deh. Tambah hok kita duk buat ikan masing deh. Ya dah. Ikan gabu ni ke? Tambah. Ikan tambah? Hai. Mau tambah kecil? Tak tambah. Tambah gabu bang ya? Tambah lope bang ya. Tambah lope? Tambah kepek bang. Banyak. Betul hari ni, betul hari. Ini nyolo ni. Buat ikan masing ni? Sama lagi kecil lima kan? Apa? Banyak saya buat. Ngajak ni pagi. Baik dah. Ni nak buat ni berapa lama be? Sejak lagi siap Sejak lagi siap berapa agak ni be? Berapa banyak ni? Ada kira ni kabak ada 14 aja 52 kabak lah. Buka Tambah. berapa banyak be? Panjai dalam barang 400 lebih. 400 lebih banyak buat kepuk ni dak ni? Boleh ke? Kan ya ke? Ni ke agak besar sikit ah. Dah. Ni ke? Boleh ke? Macam kita tak kering lah. Kepuk boleh. Kepuk boleh eh. Dia musim dia ni ke? Macam ya. Kasih. Kalau sebelah patah Ketupat dia musim ikan layu ke? Ya. Sini pada ke? Masih ada dekat layu? Ada yang musim yang masuk. Bukan ada tak omong. Ikan tambah deh. Tambah ke apa be? Tambah kepek. Tambah kepek. Dia gini lah, tambah kepek deh. Dia kepek. Sebab tu panggil tambah kepek. Kalau hak tambah biasa jual tu dia macam besar sikit deh, isi dia banyak sikit. Tambah ngaki. Hak ni dia banyak buat ikan masing lah deh. Di sekitar Pacekek dia buat ikan masing. Ni sama juga ni. Tengah duk buai ni. Ni baru naik. Tak dia buai lagi. Tu dia naik atas kejap. Ni tengah buai ni. Musim dia ni musim ikan tambah kepek deh. Dia musim bulan 3, bulan 4. Musim dia ni. Dia kalau dia tengok musim deh. Ada musim tu tak ada lah ikan ni deh. Banyak siawak. Ni turun daripada berapa eh? 7. Pukul 7 pagi tadi baru naik lah. Banyak siawak. Kita ambil. Dia buat ikan masing ni deh. Berapa ya sekali kalau jual ke? Setengah. Sekali. Ada dah hari ngambil ni. Ada dah. Banyak siawak. Dua kali letak ni boleh. Biasa letak sekali kena tu naik lalu kau kena. Kena naik lalu lah. Ni 2 kali letak baru kena. 2 kali. Dia baru nak mari ke musim dia ke banyak lagi tu. Musim dia dah. Pantai Pacekek ni. Ni tak boleh lagi lah. Kalau kapuk kat tengok. Masya Allah banyak siawak. Banyak. Ada seekor kipas ke. Dia cara buat dia retak-retak gini be dia. Dia retak-retak gitu lah. Lepas tu dia jatuh bawah. Nanti kutip bawah masuk air tong.
Dia tak gitu. Ikan pun jatuh. Dah buah hari tu. Ni siap buah dia be. Siap buah. Berapa kilo be hari ni agak boleh? Berapa tahun? Setahun ni berapa kilo? 50 setahun ni. 2, 4. Ni 7 tahun dah. 7 tahun. Okey, alhamdulillah. Rezeki saya buat dah. Alhamdulillah rezeki. Okey saya buat yang mana nak tengok dah cara buat ikan tambah kepek ni. Saya buat boleh mari dah di Patah Bajeke. Dia ada masa-masa dia dah. Ada rezeki boleh tengok dah. Dia tanya-tanya begini lah. Dalam pukul 12 lebih. Saya dia Nala je baru naik ke Patah dah. Okey beres. Mana boleh like dulu, mana boleh share dulu dah. Okey, assalamualaikum.